3, 2, 1. Okey, apa khabar korang semua? Nama saya Lau. So, kali ni kita dah pergi trip sesampai kat Xinjiang. So, inilah kawan kita yang dah belikan satu motor dekat China. So, dia nak travel dengan kita dengan sama-sama jalan semasa kita dekat trip dekat China. So, lepas dah sampai, kita pergi buatkan lesen dulu. So, lesen ni sangat-sangat penting bagi kita, driving license temporary. Kalau tidak dah dapat dekat hari yang pertama, so the next day kita nak sewa motorhome tu problem sikit. So inilah kita yang dapatkan lesen temporary. Bagi sekarang kita dah sampai dekat tempat sewa motorhome. So kali ni total kita sewa 7 biji motorhome. Dan sebabkan kebanyakan kita sewa saiz yang lebih kecil, saiz camper van. So ada 2 motorhome, 5 camper van untuk kali ni. So inilah yang aku akan bawa semasa dekat Xinjiang trip untuk 10 hari ni. Ni sama juga adalah 5 biji camper van yang kita sediakan. Kebanyakan semuanya branding Iveco. So 77 brand Iveco juga. So 2 biji motorhome dan 5 biji camper van. Dekat tempat sewa motorhome ni ada sebanyak dekat 400 unit dekat sini. So banyak pilihan kita boleh buat. Kalau kita ada buat trip dekat Xinjiang, kita boleh gunakan motorhome dia. Dan servis dia juga terbaik. Dia membagikan semua satu set package, siap dengan bantal, selimut dengan semua sekali tu. Okay, inilah member-member kita. Kita tengah readykan camper van kita untuk masukkan package, siap dengan camping chair semua satu set lah. So one by one kita readykan semua dan kejap lagi kita akan bergerak. So cepat-cepat kita standbykan semua dan kita akan bergerak menuju dekat location yang pertama bagi kita adalah 140 km. Okey, kita akan bergerak dulu dan kita akan gerak sampai pukul 9 kerana matahari yang dekat sini dia lambat sikit tenam lah. So kita jalan dulu, okay, dengan kita total dengan 8 unit motorhome. So ini berkirakan trip yang terbesar dan terbanyak untuk kali ini. Kita buat 2025 pergi dekat Xinjiang. So episod kedua kita akan keluarkan dekat esok. Sekian tu juga, terima kasih.